Kenapa simpan emas adalah keputusan kewangan yang bijak? Ramai orang bekerja keras untuk menyimpan duit. Tapi, tanpa sedar, nilai duit yang disimpan makin menyusut dari tahun ke tahun akibat inflasi. Harga barang naik, kos hidup meningkat, tetapi nilai wang kertas tidak bertambah. Di sinilah emas memainkan peranan penting sebagai pelindung nilai. Emas melindungi nilai kekayaan. Sejak ratusan tahun, emas diiktiraf sebagai penyimpan nilai. Walaupun harga emas naik turun dalam jangka pendek, dalam jangka panjang nilainya cenderung meningkat. Duit disimpan, nilainya susut. Emas disimpan, nilainya terpelihara. Sebab itu, orang kaya dan institusi kewangan sentiasa ada emas dalam portfolio mereka. Emas, aset fizikal dan nyata. Emas bukan nombor dalam akaun semata-mata. Ia boleh dipegang, disimpan dan dimiliki secara fizikal. Dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, aset fizikal seperti emas lebih selamat dan diyakini berbanding simpanan yang bergantung sepenuhnya pada sistem kewangan. Mudah dicairkan bila terdesak. Salah satu kelebihan besar emas ialah mudah ditukar kepada tunai. Bila berlaku kecemasan, kos perubatan, keperluan keluarga, kehilangan sumber pendapatan, emas boleh dijual atau digadai dengan cepat tanpa perlu buat hutang atau pinjam dengan orang lain. Membantu disiplin menyimpan. Berbeza dengan duit yang mudah dibelanjakan, emas jarang dijual tanpa sebab yang penting. Ini secara tak langsung membantu kita lebih disiplin, kurang boros, simpan untuk jangka panjang. Ramai yang terkejut bila sedar emas yang dikumpul sedikit demi sedikit akhirnya menjadi simpanan yang besar. Sesuai untuk semua peringkat umur. Simpan emas tak perlukan pendapatan besar. Boleh mula dengan bajet kecil dan konsisten. Pelajar simpan untuk masa depan. Ibu bapa simpan untuk anak. Pekerja, perlindungan kewangan. Pesara, simpanan selamat. Emas tak memilih siapa kita. Yang penting, kita mula. Emas sebagai warisan. Emas bukan sekadar simpanan peribadi, tetapi juga aset warisan. Emas boleh diserahkan kepada anak-anak dan nilainya masih relevan walaupun puluhan tahun akan datang. Kesimpulannya, simpan emas bukan tentang menjadi kaya dengan cepat, ianya tentang menjaga nilai usaha kita. Kita mungkin tak mampu simpan banyak pada hari ini, tetapi kita mampu bermula hari ini. Jangan bertangguh lagi. Jom saya bantu tuan-puan.